Dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, Allah merekodkan bagaimana Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah padang pasir. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan, aku tinggalkan di tempat ini zuriat keturunanku, iaitu anak laki-laki dia yang baru lahir dan juga isteri kedua dia. Diletak di satu lembah yang tidak ada tanaman padanya, tak ada pokok langsung. Kita nak parking pun cari pokok supaya teduh kereta. Mekah pokok apa nak cari? Zaman itu padang Arafah pun belum ada banyak pokok lagi. Kan pokok padang Arafah tu tahun 55 baru tanam, 1955. Sejarah Soekarno, Presiden Soekarno tanam pokok tu. Sebelum tahun 55 tak ada pokok di Mekah tu. Bayangkanlah. Apatah lagi zaman Nabi Ibrahim, kering kontang, tandus gersang. Dia letak anak dia dan dia berdoa pada Tuhan, jagalah anak dia. Yang menariknya adalah dalam satu tafsir, ketika Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil lagi, letakkan di situ, Siti Hajar tanya, "Bang, abang nak pergi mana?" "Ada kerja sikit Tuhan, ada urusan nak buat." "Abang nak tinggal kami macam ni ya?" Nabi Ibrahim tak jawab, diam. Nabi Ibrahim jalan. Siti Hajar panggil, "Bang, takkan abang nak tinggal kami macam ni? Kemah tak ada, apa tak ada. Ini anak kecil ni, susu tak ada, apa tak ada ni." Ibrahim tak jawab pun, tinggal. Tapi Siti Hajar ni isteri salihah. Dia tukar soalannya. Perempuan kena belajar skill ni. Dia tukar soalan. "Bang, Allahu amaraka bihadza?" "Bang, ni abang tinggal kami ni Allah ke yang arahkan?" Kan lain soalan ni. Barulah Ibrahim U-turn balik. Allah yang arahkan aku." "Tak apalah bang, kalau Allah yang arahkan, InsyaAllah Allah jagalah kami, yang pergilah buat kerja." Ini Ibrahim punya isteri. Lega Nabi Ibrahim, tinggalkan isteri. Sebab itu orang perempuan kena bangga. Kota Mekah tu yang membangunkan Siti Hajar. Kota Mekah tu asalnya tak ada apa-apa. Ismail kecil lagi, Kaabah tak berdiri lagi. Mak dia yang buat kota Mekah tu. Asalnya kan, alah bak kata lagu M. Nasir tu kan, berlari-lari kecil mencari air, entak-entak keluar air apa ke lagu tu kan. Dia mengatakan Nabi Ismail entak-entak kaki, keluarlah air Zam-Zam. Siti Hajar nampak air Zam-Zam keluar, dia tidak panik. Tak adalah melompat, nak buat apa, tak ada. Dia cerdik, dia kumpulkan batu-batu, dia buatkan telaga. Sebab itu arkitek pertama kota Mekah Siti Hajar. Orang perempuan kena bangga tu. Nasib baik Siti Hajar ni laju orangnya. Dia laju memikir. Kalau jenis nak menangis siang malam sampai buta Kasim Selamat, tak selesai masalah. Dia duduk di situ dua beranak, dia selesaikan masalah. Nabi Ibrahim pula, dia ni buat kerja, bukan dia saja nak buat, Tuhan suruh. Lepas tu bila Siti Hajar tanya, "Abang nak tinggal kami ni Allah ke yang suruh?" Allah yang suruh. "Dan kau jangan tanya kenapa aku disuruh. Aku tak pernah tanya." Nabi Ibrahim dia never say no. Tuhan suruh apa pun dia buat je. Tuhan suruh dia buat Kaabah, mana pernah dia tanya? Padahal dia CJ arkitek tak ada, tak pernah belajar IKBN pun tak pernah, batu bata pun tak kenal, nak nurak simen pun tak kerti. Tapi dia never say no. Tak ada CJ arkitek, tak apalah, engineer pun tidak. Buatlah sengit-bengit asalkan buat. Tuhan suruh dia seru orang pergi haji. Zaman dia nak seru macam mana? Dia bukannya kerja admin WhatsApp ke, boleh Facebook ke, boleh kerja di radio, TV ke, buat berita, dah. Tuhan suruh dia buat je. Dia panjat, "Oi, mula datang ke Mekah buat haji." Dia suruh buat je. Tuhan suruh dia sembelih anak, tak ada tanya-tanya. Tuhan suruh dia bersunat, mana dia ditanya? Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah bercerita, waktu anak Ibrahim tu dia bersunat, umurnya berapa? 80 tahun. Walhal dalam usia 80 tahun dia berhak buat surat minta pengecualian. Boleh? Tuhan, boleh tak special case untuk saya? Saya ni dah 80, warga mat. Warga mat. Umur 80 jangan pakai buat perhiasan. Boleh tak payah bersunat? Boleh. Tapi dia never say no. Dan dia bersunat pakai apa? Dalam hadis Nabi sebut waqtatana bil qadumi. Dia bersunat pakai kapak. Seorang dia zaman tu mana ada bius. Nak ada bius macam mana? Yang tukang buat bius tak beranak lagi. Yang cipta bius nama Benjamin Rubin kan. Zaman Ibrahim mana lahir lagi dia. Tak ada bius, tak ada apa, klenek pun tak ada. Dia never say no.
Baik tu orang ceramah Nabi Ibrahim sembelih anak ngeri, itu biasa bagi dia. Dia sembelih hak dia tu lagi ngeri sebenarnya. Dia never say no. Jadi bila isteri dia tanya soalan silap, dia tak jawab. Cuma bila isteri tu cerdik, Allahu amaraka bihadha, adakah Allah yang arahkan? Ya, Allah yang arahkan aku. Jadi puan-puan kena ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau suami nak ke mana-mana, soalan tu kena elok sikit tonnya tu. Jangan tanya soalan pelik-pelik sangat. Contoh kita habis majlis nikah 9 lebih, siap semayang, balik rumah. Sampai di rumah kat pukul 10. Suaminya pula buka lah jubah apa semua, pakai seluar pendek, nak tidur lah. Nak tidur. Tiba telefon bunyi, kering, dia berangkat. Halo, ya, aku kat rumah. Tadi pergi masjid. Telefon tak bawa. Minum air, mana? Simpan depan. Okey. 10 minit ya. Okey. Tak telefon. Isteri pula bila tengok suami dia letak telefon, pakai pula seluar siap-siap, terus bertanya, abang nak pergi mana? Si Rahmat ni tadi telefon ngajak keluar ke? Dia ajak minum air. Nak keluar lagi? Abang ni asyik keluar je kerjanya. Tadi dah maghrib pergi ke masjid, malam senapas je, rupa dia ada saka. Dia tak bagi keluar. Sudahlah minum airnya, abang ni nak gula dah 12 dah. Kakak kerja manis. Dia menteri tahanan, nak nahannya kerja, tak bagi keluar. Janganlah begitu. Suami pula campur takut bini sikit, buka balik seluar, tak jadi. Pakai balik seluar pendek. Bukan takut bini, suami bertakwa. Takut bini tua, takut pakai balik seluar. Patutnya perempuan kena ikut Siti Hajar. Nampak suami bersiap, abang nak pergi mana? Mak ajak minum air, tak apa hal, dia nak mengadu masalah dia. Oh begitu. Abang keluar ni Allah ke yang arahkan bang? Tuan-tuan punya, Allah yang arahkan. Tak apalah bang, kalau Allah yang arahkan, nasib Allah jagalah kami, selamatlah bang ya. Saya ingat suami perempuan cancel mengetih malam tu. Mat main rumah aku lah, lain macam rumah. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, itu sebab Nabi sayang sangat kepada Khadijah ini. Sebab Khadijah ini antara jenis-jenis isteri yang sentiasa support perjuangan Nabi. Kita sedang membicarakan tentang Al-Isra' wal Mi'raj, satu peristiwa luar biasa yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dan direkodkan cerita itu dalam Quran. Fokus kita pada malam ini adalah membicarakan tentang apakah rangkaian-rangkaian peristiwa yang berlaku sebelum Nabi di-Isra' Mi'rajkan. Rupanya banyak benda-benda yang berlaku pada baginda Nabi. Antaranya adalah zaman kesedihan kerana kehilangan orang-orang yang disayangi. Tadi kita membicarakan tentang Nabi begitu sedih kerana kehilangan Khadijah, seorang insan yang begitu berpengaruh dalam kehidupan baginda. Sebab itu pada para suami sekalian, salah satu perkara yang kita kena ikut perangai Nabi adalah tetap sayang kepada isteri pertama walaupun kita telah pun ada pengganti. Sayangilah. Dan saya percaya di kalangan tuan-tuan di sini yang diberi rezeki dapat berpoligami, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Sama ada poligami itu dengan cara minta izin atau minta maaf, tetap berpoligami itu pulanglah, itu rezeki masing-masing. Tetapi kalau tuan-tuan poligami, ingatlah, macam mana bahagia pun dengan pasangan-pasangan baru, isteri pertama jangan diabaikan. Ingatlah pesanan ini. Sebab isteri pertama ni dia ada dia punya daulat dia. Ada. Saya dulu kadi, bukan KD main golf, saya kadi daerah Temelung, NCR, nikah cerai hujung. Tanyalah mana-mana pendaftar NCR. Orang yang poligami tapi mengabaikan isteri pertama, jarang kehidupannya bahagia. Sebab isteri pertama ni dia ada daulat. Dia ada daulat dia. Walaupun kita tak suka perangai-perangai dia tertentu, tetapi ingat, kita kahwin dengan dia zaman kita susah. Dia sudi kahwin dengan kita. Kita naik motor RZ je, gulung-giling, isi minyak seliter RM1 zaman itu Dia sudi kahwin dengan kita. Jadi hargailah mereka. Dia ramai orang sekarang ni, dia nak kahwin satu lagi, dia takut. Jadi dia ada girlfriend. Ada ramai orang suami-suami. Jangan. Girlfriend ke apa ke, mesti kita respect juga isteri pertama. Hormat. Semak hormat isteri kita. Apa beza antara isteri dengan girlfriend? Isteri pertama dengan girlfriend, apa bezanya? Dia isteri dengan girlfriend ni macam televisyen dengan handphone. Kalau kita di rumah biasa tengok TV je,
Tapi kalau keluar rumah, jarang orang pikul TV, bawa handphone je kalau gila, tak bawa TV. TV biasanya saiz besar, berat-berat biasanya. Tapi handphone cute, comel je. Banyak butang pun tu, boleh picit sana, picit sini. Handphone ni kalau kita bercakap dengan dia, dia bercakap balik dengan kita. Halo, halo, dia balas. Tapi kalau TV, dia bercakap, kita mendengar daripada pukul 8 sampai pukul 9. Kalau berita tu, dengar dia cakap. Cuma satu kelebihan televisyen ni, dia takkan kena virus. Tapi handphone jangan main, sekali kena virus, habis. Handphone kalau dia dah pening, tekan 6, keluar 8. Type biar betul, jadi biar betik, ada. Type masjid, jadi masjid, ada. Maka janganlah tuan-tuan pening kepala. Sayangilah TV anda, walau berapa inci pun TV tersebut.